Kalau kita mau makan, kita perlu dahulukan buah dan sebab tu ada doa buah. Satu lagi sunnah, suap kawan sendiri. Lepas ni kita betul-betul ikut sunnah makan dengan halam. Halam. Meja ni pun tak payah makan di lantai. Pakai tangan. Tapi Tiga jari. Apa amalan sunnah lepas habis makan? Jilat jari. Satu amalan lagi. Amalan ni dia ayat Al-Quran, surah Yasin. Ka'ana min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan ala syai'in untuk pelindung diri. Ada satu ya bro Syekh. Ayat kursi ini terlalu. Ayat kursi memang. bawa kereta, aku selawat. Datang sudah buat apa ni? Tak boleh sudah undur. Allah sorry sini. Lagi aku bagi. Ini istighfar. Astagfirullahalazim. Berkait dengan istighfar yang Aiman cakap Astaghfirullahalazim tadi tu, ada satu bacaan lagi. Istighfar. Amalkan al-maksurat. Al-Mas'urat itu yang pagi petang. Itu. Sallallahu